Tsunami 2004 yang melanda Sumatera tu menyebabkan 500,000 orang hilang tempat tinggal. Banjir kali ni pula tenggelamkan habis sana sini sampai angka hilang tempat tinggal tu dah pun mencecah sejuta. Dan kedua-dua insiden ni menjejaskan Aceh. Now that I have your attention, saya sambung investigative journalism kali ni pergi salah satu ground zero di mana saya temui wanita paling besi di Aceh. Kalau kita lihat, kejadian ini sama seperti kejadian tsunami yang di Aceh. Kemusnahan kat sini memang ketara macam korang boleh tengok sendiri dengan komuniti surviving melalui posko-posko gini yang dah pun jadi pemandangan biasa serata kawasan banjir. Memang orang sana kehilangan segalanya, rumah, kestabilan, privacy but not akidah. Pakaian pun pilih macam ni je, dengan kat depan-depan tu korang boleh nampak dah berselut habis. Basuh pakaian pula guna air selut. Untuk pengetahuan korang semua ni, pakai air selut dan tangki air macam ni untuk minuman. Setibanya kat situ memang kita orang diraikan betul-betul macam ni, korang boleh tengok sendiri. Orang Malaysia? Malaysia? Indo. Itu orang Malaysia. Siapa? 2 hari saya kat sini mingle around dengan orang-orang kampung, tunjuk kat budak-budak drone yang saya terbangkan untuk capture pasca banjir. Video udara ni dirakam pada 17 Disember. Sepanjang jambatan tu tersusunnya kemah-kemah disedia Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Right then and there, bermulanya dengan perkuburan yang terjejas teruk. Inilah antara kemusnahan yang kita boleh tengok, perkuburan Islam di Kampung Kuala Lintang, Kampung Kota Lintang di Kuala Simpang. Ketika banjir tu melanda, dia merempuh kawasan ni juga. Rumah sebelah-sebelah sana rosak dan ada yang dah pun tinggal rangka saja, tinggal tapak aja. Sebelah sana ada golongan-golongan yang minta duk kutip bantuan disumbang oleh banyak pihak lah. Belah sana pula adalah tempat teduh orang banjir ni. Jadi apa yang kita nampak kat sini secara ringkasnya adalah bantuan tidak mencukupi, banyak diperlukan lagi. Aurat memang susah nak dijaga, pakaian tidak mencukupi, pakaian lelaki tak mencukupi, pakaian perempuan pun tak mencukupi, tuala wanita tak mencukupi. Siapa-siapa yang nak tahu keadaan sebenar kat sini, saya rasa senang disimpulkan. Banjir yang teruk yang tak pernah menimpa Malaysia telah pun berlaku kat sini pada tahun ini. So dari situ korang dah tahu inilah Kampung Kota Lintang di Kuala Simpang. Even dari atas korang pasti perasan selutnya tu masih basah. Kita nak explore kawasan banjir ni. Ni pasca banjir lah, dengan segala kemusnahan. Macam korang boleh tengok belakang saya tunjuk ke depan lah. Ni ada tiang elektrik terjatuh, tiang elektrik yang menghubungkan. Ni tiang elektrik jatuh, ni kabelnya tu. Ya, baik. Okey, ini dia lokasi di dalam. Kalau korang dengar lorat saya pun dah lorat sedikit macam orang Aceh tu, maafkan je lah. Keliru dah. As you can see inside, penanda dia adalah korang boleh nampak lumpurnya tu. Kat bahagian sana tu yang tempat saya tunjuk adalah paras ketinggian banjirnya. Kawasan ni semua ni tenggelam sampai kat sini, which means ni memang tenggelam habis. Ada sesuatu yang saya kena cakap pasal orang Aceh ni. Sekejap, saya keluar dulu. Menakutkan. Saya kan mana Ahmad Faizal dekat dalam ni. Innalillah. No, anyway, ada sesuatu yang saya nak cakap pasal orang Aceh ni. Bencana ni teruk tau. Bencana yang tak pernah berlaku kat Malaysia dah berlaku di sini. Sangat teruk. Rumah tenggelam, rumah patah, rumah hilang, kampung hilang. Tapi diorang ni masih lagi boleh senyum, diorang masih lagi boleh raikan kita. Memang ada tahap keredaan diorang tu, memang sangat-sangat saya kagum. Sejak hari pertama saya sampai kat sini lagi. Siap siaga macam mana tu pun tetap saya tersangkut juga. Kasut masih lagi duk ada kat dalam lumpur tu. Nak ambil tu pun kena position diri betul-betul. What a disaster. Panggil Afiq, saya sangkut. Dia boleh kata, kejap. Inilah realiti. Mereka kena hadap hari demi hari. Belum kira terputus bekalan elektrik lagi. Kagumnya saya pada orang Aceh. Tak ada elektrik pun mereka teruskan hidup. Mereka teruskan perniagaan. Ni hotel kita orang. Memang gelap gelemat, bercahaya guna bateri ataupun genset je. Full survival mode. Sebab di Tamiang ni tak ada elektrik langsung. Ini sebenarnya hotel. Tak ada elektrik langsung. Macam korang tengok belakang saya ni, it's completely dark. Padahal ini ruangan kaki 5 sebenarnya.
Ini kaki 5, belakang tu bilik saya. Ni bilik Afiq, tak ada elektrik. And ni kita nak merasa lah macam mana orang Tamiang duk mengharungi banjir ni. Dan sekarang ni saya pula baru nak makan tu. Sekejap, baru nak makan malam ni. Asal pukul 12 tengah malam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kat hotel tu je, kat luar pun sama. Ni korang tengok kedai makan generator power ni. Kita orang nak 60 cucuk sate matang. Tengok je lah gelap macam mana. Kedai-kedai buka dengan of course my lovely durian yang sebiji tu RM2.5 gitu je. Nah, kita kembali ke Kota Lintang sebab ada seorang kat situ nak kongsi sesuatu. Rumah yang jelas rumah orang tua kita jadak lagi. Udah hanyut buat air. Dah hanyut. Dah. Ini kejadian banjiran terjadi pada tanggal 25 hari Rabu pagi. Kalau kita lihat banjirnya cedak turun-turun sekitar hampir 1 minggu. Kami di dalam rumah. Ada yang di antara kami ada yang banyak yang terjebak banjir. Bantuan tidak ada. Ada yang kami duduk-duduk di atas seng. Atas bumbung. Atas bumbung seng. Zing. Okey. Seng rumah di bumbung. Ada yang berenang-renang. Ya kan? Berenang. Bahkan ada yang hanyut. Ada yang hanyut. Ada kami di atas ya, kan hujan terus. Sampai kami terjebak 3 hari. Ada yang 4 hari tidak makan. Tidak makan 4 hari? Tidak makan, tidak minum. Cadak manya pah. Bahkan ada anak-anak yang mau 4 tahun. Itu karena manya. Karena Allah masih menyelamatkan kami. Tapi kalau kita lihat, beginilah kondisi kami. Begitu banyaknya rumah-rumah yang hanyut. Cadak, rumah yang berdiri beribu-ribu rumah, beratus-ratus rumah. Rumah yang ada berdiri boleh dikira. Tinggal berapa lagi. Yang lainnya cadak habis. Inilah kalau kita boleh kondisinya. Di belakang ni ada di belakang ni inilah sungainya. Ini sungainya. Dia melimpah macam ni lah. Macam lah. Okey, and dia ke sini. Banjir tu menenggelamkan sampai bumbung. Bahkan cadak. Ini kan rumah tinggi sampai bumbung. Yang rumahnya rendah cadak kelihatan pe bumbungnya. Waktu keluar tu macam mana? Waktu keluar kami tu, waktu keluar ada yang berenang. Berenang, ada yang kalau dapat kayu ya dapat kayu lah. Kalau kita lihat kejadian ini sama seperti kejadian tsunami yang di Aceh. Tsunami yang di Aceh. Jadi itu kita dengar daripada Cik Lela, kejadian ni beliau kata sama. Sama macam kejadian tsunami dengan bantuan tidak tiba di sini selama beberapa hari? Minggu lah. Seminggu lah kalau kami ada yang terjebak, ada yang 4 hari 4 malam cadak makan di atas bumbung sen. Jadi dia orang berada di bumbung 4 hari seminggu, tiada bantuan, tiada makanan. Survive atas restu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku di kampung Kota Lintang bawah di Tamiang Aceh. Tamiang kan ni? Okey, di Tamiang Aceh. Terima kasih Cik. Saya sendiri pun dah terlupa saya kat Tamiang, tapi Cik Lela bawa kita orang explore kampung ni nak tunjuk keadaan belah-belah dalam. Air mungkin dah surut, sisa lumpur kat atas tu walau bagaimanapun membayangkan ngeri macam mana pada hari kejadian. Nah, kenalah puji Afiq sikit sebab dia kata dia dah juling mata. Satu mata tu tengok kamera, satu lagi mata tengok-tengok selut, takut dia terlicin sekali dengan kamera. Apa-apa jadi kat dia tak apa, jangan jadi kat kamera je kan. Sesudah kita orang redah tu, nampaklah lagi banyak rumah yang bagai kata hempap semasa ditenggelami air banjir. Tenggelam. Tingkat bawah habis lah. Tingkat bawah habis. Cik masuk tingkat atas ya. Masuk juga air sampai semari. Penghabisan kami tidur di mana? Tidak di pelapon. Pelapon jarak segini dengan kepala. Mana gelap? Jadi ada lampu lagi. Lampu-lampu tak ada. Cik Lela kata ketika banjir tu, rumah di sebelah sini, rumah ni dah tenggelam habis. Yang rasa nampak aku daripada sini, sampah semua kat atas tu. Nampak hanya pucuk-pucuk kelapa sawit ni sahaja. Dan sekarang ni kita dalam perjalanan nak pergi tengok rumah Cik Lela, yang mana Cik Lela kata survive selama beberapa hari ke seminggu macam tu kat atas bumbung, tak ada makanan. At this point memang kita orang dah jalan jauh ke dalam dengan saya terjumpa spek mata terlipat elok jalan depan sana. Finally sampailah kat rumah Cik Lela. Okey, kita dah pun tiba di rumah Cik Lela. Yang ni rumah yang alhamdulillah cantik dan masih utuh. Tetapi di bahagian dalamannya hancur yang teruk. Cik Lela survive kat atas tu ketika banjir, rumah tenggelam. Rumah tenggelam. Cik Lela survive kat atas tu bersama suami dan anak ya? Ya, bersama suami.
Bersama suami saja. Bersama suami. Oh, okey, dah cuci, so kita kena buka kasut lah. Sesudah masuk rumah Cik Lela, rupanya there's more bad news. Kita orang keluar ikut pintu belakang nak explore lagi. Kali ni memang tak berkasut habis dengan ya. Apa-apa saja boleh ada sekitar kawasan ni, dari kaca ke ular ke tu. Sampai mana banjirnya, Cik? Sampai mana? Banjirnya dah kita kata sampai yang tingginya. Bukan sampai mana? Seluruhnya ni. Wah, Sampai ke sana. dia jadi macam pulau sini. Oh, ini nah rumah habis peling ni. Habis. So, Sampai ke depan habis. Nah rumah peling ni. Sampai ke sana-sana nah. Sampai ke sana-sana rumah peling ni. yeah. So Hancur peling. di sini kau nampak ada tapak rumah. Pernah berdirinya rumah batu ke kayu, Cik? Ini rumah batu juga hancur. Rumah batu. Pun hancur. Rumah batu dan kayu tak ada chance. Sana pernah ada rumah dan di sana ada angsa, saya dah start risau dah. Dia orang sekarang dalam kemah macam ni. Okey, ada rumah lagi. Hancur juga. Rumah-rumah batu hancur. Ini rumah batu yang tinggal ni je. Dan penting nak cakap, kat kaki ni rasa macam pasir pantai. Tapi ni bukan sama sekali kawasan pantai. Jadi ini adalah level banjir yang saya nak sampaikan kat korang. Maklumat dia tu saya nak sangat-sangat sampai kat Malaysia. Masalah dia belum selesai lagi. Seperti mana korang tengok keliling, Afiq, kita pusing keliling. Mana kita keliling? Kita keliling. Dari sini boleh kita keliling. Kita keliling hancur peling Rumah-rumah batu hancur juga. Rumah batu di situ pun dah tak ada dah. Inilah pengungsian sementara kerana tiada rumah. Dibuatlah sementara seperti ini. Oh, ni dibina balik. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Buku rekod prestasi. Banjir pun masih survive. Masa saya kecil, saya sangat takut hari buku rekod prestasi sampai dan dia masih survive di situ. Kita kena rumah-rumah batu, apa? Allahu Akbar. So, ini dia rumah batu yang kita boleh bayang ada dinding juga di sini. Ada mesin basuh di situ. Roboh dan mereka bina rumah sementara di belakang ni untuk berteduh lah ketika ketika musim yang masih lagi hujan. Semalam pukul 2 pagi sampai pukul 6 petang, 6 pagi juga, hujan yang sangat lebat. Dan sekarang ni pun kelihatan mendung, suasana yang agak mendung jugalah. Ni, sampai ke sana kalau kita boleh. Orangnya sempat lari, tuannya. Sempat lari. Sempat. Masya Allah. Tahu lah. Yang kejebak lah. So, kat sini pun ada. Senang kata. Lokasi rumah pun. Padat ni, rumah padat. Dia padat dengan rumah di sini. Dan Alhamdulillah tuannya sempat lari, tetapi inilah tinggalnya sekarang. Jujur cakap, langsung saya tak jangka krisis ni sebegini teruk. Kita kat Malaysia dah biasa dengan pemandangan lantai kotor dan dinding berselut. Bukannya keadaan serupa perang bagaikan di bedil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ni? Kuala Lumpur. Lumpur. Baik khabar? Baik khabar tu, apa khabar? Apa khabar? Bawah. Monyet. Monyet. Baik tu Melayu Siau. Waalaikumsalam. InsyaAllah bulan 1 bawa pasukan bagi bantuan. Ke sinilah. Nah, saya kena cakap lah, technically tak betul tu. Saya tak ke sana awal Januari. Sebaliknya 30 Disember dah saya atur untuk ikut misi dengan Ikhlas Care yang bergabung dengan Muslim Care Malaysia, Persatuan Perubatan Islam Ibn Sina, Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Harmoni Prihatin Malaysia. Gabungan Malaysia ni bekerjasama dengan Kementerian Agama Aceh juga dalam usaha nak bagi kain pelikat antaranya. Mungkin yakni telekung sebab wanita-wanita sana bersolat dalam keadaan sangat daif ke tahap tak dapat nak tutup aurat sepenuhnya. Itu pun kita akan provide juga insya-Allah. Kelambu sebab takungan ni mengundang nyamuk dan adalah benda-benda lain. Ramai cadang Al-Quran pun kita akan pakai dengan team ground secara real time. Tengok apa yang lebih urgent, ikut tempat. Jadi pada korang semua yang nak bantu Aceh, the time is now sebab nak start dah. Boleh tengok kat ruangan komen untuk bantu dan bersama-sama kita akan ringankan bebanan yang ditanggung saudara-saudara kita kat Aceh tu. Kali ketiga saya nak kata, apabila Aceh menangis, Malaysia pasti bersama mereka. Always was, still is, and forever will be. Terima kasih orang Malaysia.